Ruginya orang yang stay dekat Section 15 Shah Alam kalau tak pernah lagi try coriander and coffee ni. Sebab kat sini korang boleh melepak sambil mengopi. At the same time boleh dinner makan makanan heavy-heavy macam ni tau. Menu diorang ada banyak and serius cakap memang sedap. Macam buttermilk chicken pasta ni diorang punya best seller. Rasa dia pun aku dah try memang best juga, tak tipu. Rich dengan rasa buttermilk dia, creamy, ayam dia pun garing. Yang ni pula korang dengar sendiri tau. Crunchy kan dia punya ikan ni. Diorang pakai ikan perch tau. Perah pula lemon. Lepas tu dip dengan sos dia. Addicted terus makan fish and chips ni. Nak makan nasi pun ada. Diorang siap ada ayam gepuk. Sambal dia pedas-pedas manja je. And kalau korang nak makan lagi grand, boleh order sirloin stick ni. Lagi padu bila makan dengan sos dia. Nikmat ya amat. Kat sini ada pelbagai jenis kek juga tau. Kek diorang jenis tak muak and tak manis sangat. Air buah diorang pun fresh-fresh. Kopi, matcha, semua ada kat sini. Jadi jangan tunggu lagi. Jom lepak and makan dekat coriander and coffee ni pula.